Jom tengok soalan ni. Soalan ini dari Kelantan 2024, kertas 2 soalan 8. So, tajuk dia adalah pengamiran campur dengan pembezaan. So, Raja menunjukkan suatu kawasan proyek lah yang di bawah lengkung ini. Sebahagian lengkung okay. Dan K dan M nya pemalah. So, luas kawasan proyek adalah ni. So, dia minta kami cari nilai K dan nilai M. So, kalau kamu nampak titik A berada di lengkung ni, so kami boleh gantilah. Y sama dengan kx square plus 2m. So, kami gantikan titik A tu. So, 11 sama dengan k2 square plus 2m. So, this one you get 4k plus 2m equal to 11. So, sini kamu letak dulu. So, lagi satu maklumat, luas kawasan proyek ialah ni. So, bermaksud dia nak suruh kami buat kamera lah. So, LKB lah, luas kawasan proyek sama ini. Okay. So, sini kami guna pengamiran. Okay, 0 ke 2. Bagi persamaan ni kx square plus 2m dx equal to 34 per 3. So kx cube per 3 plus 2mx. So this one 20 equal to 34 per 3. So sama juga langkah ganti. Kamu mesti mau tulis So sini saya tak tulis So 8 per 3k tambah 4m minus 0 equal to ni. So bermaksud sini 8k tambah 12m sama dengan 34. So, permulakan 4k plus 6m equal to 17. So, equation 2 tolak equation 1. 4m equal to 6. Then, m equal to 3 per 2. Then, kamu gantilah m ke mana-mana persamaan yang kamu suka. Saya ganti ke 1 lah. So, 4k plus 2. 3 per 2 equal to 11. So, bermaksud k equal to 2. B tu. Persamaan normal pada titik A. So, kami sudah ada equation y sama dengan 2x square plus 3. Okay. So, bermaksud dy per dx equal to 4x. So, apabila x sama dengan 2. So, dy per dx sama dengan 4. 2 equal to 8. So, ini adalah kecurangan tangent. So, kami nak kecurangan normal tu. So, bermaksud 8 darab kecurangan normal sama dengan negatif 1 kan. So, bermaksud kecurangan normal sama dengan negatif 1 per 8. So, kami boleh buat dah persamaan normal pada A. So, bermaksud y tolak 11 sama dengan negatif 1 per 8. X tolak per 2. So, rearrange y sama dengan negatif 1 per 8. X tambah 45 per 4. C tu. Isi padu yang dijanakan dalam sebelah pi apabila rantau yang dibatasi oleh lengkung. Okay. Dan kali lulus y sama 6. Okay. So, sini kamu dapat. Sini adalah 3 kan. So, maksud 6 tu adalah yang lebih atas sikit lah. Okay. So, saya padam sini dulu lah. So, 6 tu kamu boleh agak-agak estimate something like this lah. Tapi, kamu perlu extend to left hand side okay. Lengkung tangkali lulus y sama x. Y sama 6. So, sini kamu lengkung dia kamu mau extendkan dia. Okay. So, kamu nampak dia adalah quadratic right. So, something like this. Then, bermaksud kawasan yang perlu diputar tu adalah sini Okay. Okay. So, bermaksud kawasan tu berada di kedua-dua belah paksi Y. Okay. Dan graf ni adalah simetri pada paksi Y. So, dia pusing 180 sudah cukup ya. So, this one you no need to divide with 2. Okay. So, sekarang kami mau rearrange lah. Okay. So, y sama dengan 2x square plus 3. So, rearrange x square sama dengan y per 2 tolak 3 per 2. Okay. So, sekarang isi padu. Isi padu sama dengan pi. Okay. Limit atas dia adalah 6. Bawah dia 3. So, equation dia y per 2 tolak 3 per 2 dy. So, this one pi. This one y square per 4 tolak 3 per 2y. Okay. 6, 3. Okay. Sama juga langkah ganti kamu mesti mau tulis. So, sini saya tak tulis. So, pi. This one is 0 tolak negative 9 per 4. So, the final answer 9 per 4 pi unit cubed.